Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita baru sampai KLIA 2 ya. Kita lepak dulu dekat Chicken Rice Shop ni sambil menunggu kita punya 10 times world champion Sazali Samad dan isteri dan anak ya. Nanti dia kata tadi dia sampai lebih kurang dalam 10.55, sekarang ni 10.36. So dia on the way. So okay, nanti dia dah datang sini, kita lepak minum sekejap, lepas tu kita check in lah ya, sebelum kita pergi ke Bangkok ya, untuk kejohanan Freeway Classic ya, kejohanan Freeway Classic. So, apa proses kita lepas ni? Proses tunggu Sazali dan check in luggage dan berlepas ke Bangkok. Pose with the fans. So, kita nak ke mana ni? Kita nak ke mana ni, Din? Atlet Atlet tu, oi! Atlet yang Ha? tak Kita siap nak ke mana sangat. ni? Tak Kita nak siap ke mana sangat. ni? Tak berapa siap tu atlet juga tu. Sana atlet ke tu? Tu soal lagi tu. So, kita nak ke mana? Bangkok. Kita nak ke Bangkok, Thailand. Lama tak pergi KLIA dulu. Oh, ni kat KLIA 2 ni. Lama. Biasa Biasa KLIA 1 kan? internasional. Ha? Yalah, biasa satu je. Biasa satu je. Ini KLIA 2 tak jarang jarang dah lama tak ke sini. Esok sikit Macam-macam ada. ke Bangkok ni bukan apa, sebab ada pertandingan kejohanan bina badan ni Freeway Classic. Freeway Classic ni saya pernah masuk dulu. Daripada yang ketiga saya rasa 2014 kot. Sekarang yang ke-9. Dah ke-9. Lepas tu saya masuk lagi tahun 2018 last. Top 3 dapat tu. Tempat ketiga lah. Tapi yang ni pergi tengok kawan-kawan budak tim Malaysia. Tim Malaysia yang bertanding. Datang jalan-jalan tengok je kan. Jalan-jalan tak ada apa pun kan. Support sikit budak tim Malaysia ke. Hari ni kita bawa berapa orang tak? 6 orang. Abang Alim ada, Faris ada. Yang cameraman pun ada. Acap ada. Acap peace yo. Okay, so kita nak check in dulu okay, kita nak check in dulu. Check in back dulu. Ada orang nak sponsor luggage bag? Ada orang nak sponsor luggage bag. Tak boleh tayang kan. Yang ini okey, rolling ini okey. Dulu kan banyak travel. Bag Star Wars. Bag dah masuk dalam. Bag dah jalan sendiri, automatic. Bag dah jalan ni. Tekan dia. Main tekan sendiri, letak sendiri, scan sendiri, tekan dia jalan sendiri. Bye bag. Okey, selamat dah. Satu bag je. Satu bag je Lagi bag satu bag. Paling semua hand carry, Okey, pasport. Buku merah. Tak, merah. Tadi nak makan, kalau nak makan lagi pun boleh. Kalau nak makan lagi pun boleh tadi. Tengok Chicken Rice Shop tadi pun makan kan. Ya salam. Kan, biasa kalau diet tu memang Chicken Rice Shop tu. Ayam tu kan. Tapi sebab sekarang ni pun taklah serius diet sangat. Diet pagi lah. Makan telur dengan makan makan food. Itu guys. Diet pagi lah. Lepas tu kalau macam ni rasa nak makan apa-apa pun boleh makan. Tapi kita kawal lah. Kawal makan kita ni orang kata sepanjang tahun. Jadi badan boleh maintain, muka pun selalu orang tanya. Lalu orang akan tanya kan, macam mana muka boleh macam ni? Poles dia.
travel tak boleh kontrol lah. Itu kadang-kadang dalam flight pun dia dah sediakan makanan. Tapi kalau musim pertandingan memang kena bawa sendiri. Bawa bekal tu, walaupun masuk dalam flight pun kita makan makanan sini. Dekat atas flight tu makanan semua berminyak. Tak boleh buat apa. Kena pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Jadi so komen badan ni pernah. Saya dah merasa benda ni semua. 10 tahun dah. Travel ni memang pandai jaga. Okay, jom. Okay, sambil makan kan. Bangkok ni lama pergi kok. Dulu pun saya dah compete. Kali pertama saya compete kat Bangkok tahun 99. Boleh tak? 99. Mr. Southeast Asia. Ada. Saya menang. Ada. Saya bentangan City. Ada. Wong Hong semua ada, Osman semua, Terry semua semua ada. So kali pertama saya compete dekat bertanding kat Thailand, Bangkok 99. Rasa dah lebih 5 kali kot pergi Thailand, Bangkok ni kita kan. Tapi kadang-kadang tempat lain-lain ke. Tapi Bangkok lah, biasa Bangkok. Lepas tu saya masuk kejuaraan Mr. Asia lagi 2009, saya menang Mr. Asia dekat Thailand juga. Bangkok Bangkok juga. Semua Bangkok juga. Saya pun dah tak ingat lah, tahun-tahun dah tak ingat. Kalau tengok dia punya senarai mesti ingat, boleh ingat kan. Kalau tengok senarai mesti ingat. Lebih 5 kali kot saya pergi Thailand ni. Rasanya. Lepas tu okey lah. Tahun 2000 lah, ambil tahun 2014 compete untuk Freeway Classic. Yang ketiga saya compete. 2014. 2014. Ya, 2014. Boleh Nombor 2. Saya nombor 2. Nombor 1 budak Thailand. Nombor 1 belakang saya nombor 2. Saya memang berentak sama saya. Nombor 3 Kumar. Kumar itu Freeway yang ketiga saya compete saya. Pasal saya ada medal dia. Medal warna silver tu dia Freeway Classic ketiga sebenarnya. Ada dekat gym. Lepas tu dah lama tak compete. Dah lama tak masuk dia punya pertandingan dia. Last kali 2018 dengan Balim. Ya. Kan? 2018 top 3. Top 3. Betul. Pasal dia Freeway ni terbuka kan. Freeway Classic-nya dia tak kira besar kecil ke macam mana, dia dah macam Olympia tu. Memang berentap lah kalau pasal dia punya hadiah pun boleh tahan. Tak lari saya rasa 10,000 15,000 lah. Mana kalau dia punya bat dia kan, kita punya RM kita lebih kurang 15,000. Saya pernah dapat 7,000 lah dulu kata kan. Bukan senang nak dapat pasal pencamar kita tu. Yalah. Dia punya pencamar tu kan semua nak menang. Suasana dia pun menarik kan. Suasana dia pun menarik. Best Campatan bersuah dia ada camputan besar dia, lucky draw dia. Draw dia apa Dapat kereta dulu kan. Mustang ke? Ya, Mustang tu. So kali ni apa ada juga kan? Kali ni apa? Bull. Medal dia. Kali ni dia punya tembutan betul lah. Nanti kita tengok di sana. Apa-apa kita nak makan dulu. Ya. Kad. So dalam disposable. No bag ah. Orang lain semua. Dia ada planning ni. Dia ada planning lain ni. Lah boleh. Itu Rima balik ambil 25 kilo. Dan pinggang dia buka kan?
Ha? Tadi pegang buka? Tadi pegang buka? Tak. Ha? Tak ada kan? Tak. Tak. Ha? Tak nampak. Saya kena buka handphone ni. Saya kena buka handphone lagi apa. Pasport saya. Ha? Dalam ni. Pasport dalam ni lah. Apa dah? Semua. Dah. Berarti motor. Kok sini. Tidak, kan. Tapi saya datang tengok orang kawan dia. Tak masuk kan? Lah saya compete pun tahun 2018. Itulah. 2018 kan. Kena support. Support dah kata. Penumpang AirAsia pesawat AK384 AK384 ke Jakarta. Penumpang dipersilakan ke pintu P9 untuk penerbangan. Segera terima kasih. Platform for passengers boarding AirAsia pada K1. Sikit lagi nak masuk dalam kapal tu. Menuju ke kapal. Jadi biar nampak dia. Fuck. Hai kakak. Saya pun rasa kat final sedang Sebelah kanan ni. Laju mata. Dah nak tapi belum. Nak bergerak Nak. tapi Belum. belum lagi. Mata dah layu tadi. Dah layu. Tersedak ada rambut. Rasa dia letak gas ubat tidur. Gas tu ubat tidur. Jadi dia masuk je dia terus. Tengok yang sana belum. Kata segar Belum. lagi. Sana segar lagi. Segar lagi. Oh, dah lepas. Tengok. Lena.
Semua tidur. Two hours later. Okay, jam dah 2.10. Lagi berapa minit? 2.10 salah. Ni? Maunya berapa jam? 3.10. Nah, 3.10. Ini Kan nasib punya 2.10. oh itu time Thailand. Oh, yang ni dah time Thailand dah. 2.10. Kita time kita 3.10. 3.10. Maknanya lagi berapa jam kita nak sampai? Dia patut sampai 2.45. So setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi nak sampai. Don Muang. Betul? Ya. Don Muang. Asia Don Muang. Okey, Don Muang time Thailand dah 2.11 Sana 3.11. Ni Time pun dah. Saya dah sampai Thailand ni. Dah sampai dah ni. Dah sampai. Ya. Kita kau nak setengah jam aja. Setengah jam kita sampai. Okey. Sekejap ni, sekejap. Setengah jam daripada tadi dia pun dah berapa 1 jam setengah kita. Flight 2 jam. Nak 2 jam. 2 jam lebih. 2 jam lebih. Baik 2 jam lebih. Memory dia asyik main game je. Wow. Candy Crush. Di mana-mana saja tak di payah line mana-mana. pun tak apa. Di mana-mana saja. Tak payah line. Boleh je dia. Tayuan je. Thank you. Bye-bye. See you. Dah mendarat dah. Dah mendarat. Kat mana kita? Bangkok. Don Muang. Don Muang ni. Don Muang. Jom. Bebek. Bye. Bye-bye. I want to follow you. Okey, dah sampai dah. Dah sampai bumi Thailand dah. Bangkok. Sampai dah. Say hi. Okay, come. Okay, come. Say hi. Say happy birthday. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Thank you. Tadi apa nama? S. S. Dia bengkong dah. Nanti keluar yang sini je. Okay, terima kasih. Dulu tak pernah pergi. Ada kan? Apa tak pergi? So, sangat susah. Sudah ada ni? Ya, sudah tak pergi. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Dah sampai ke Thailand dah kita. Sampai dah kita ke sini, okey. Luggage bag satu je. Same ya. Luggage bag satu je ni. Kau yang lain semua hand carry. Oh, okey, dia punya airport yang ni pun tak besar. Macam airport Subang. Kecil je. Don Muang nama dia kan? Betul, Don Muang. Beringat. Kita nak naik apa? Nak pergi ke hotel? Kita naik apa? Pasal kita berenam. Berenam kan? 6 orang. Tengok apa yang kita boleh MPV ke apa kan. Nak apa je pergi ke hotel, lepas tu kita check in. Lepas tu pergerakan kita ke mana? Tunggu. Yang dulu kita pergi tu ke? Ya. Aduh. Tok, dia dalam bahasa Thailand. Ni airport Muang tu. Don Muang. Bahasa dia tak tahu Jom kita keluar. Jom. Okay. Exit. Nothing. Okay, dia tak bagi rekod dah. Tak bagi mak. Okay, jam sini dah 3.34. Kalau jam Malaysia, pukul 4 dah. Jam sini dah 3.34. Okay, nak kena cari taksi dulu. Kita nak ke hotel. Nak ke hotel. Tengoklah. Abang Lim nampak apa tu? Abang Lim nampak apa tu? Mangga, jeruk mangga. Durian kering ya? Ni durian apa ni? Durian ke? Durian Kering ya? Dehydrated durian. Betul lah durian dikeringkan. Durian dikeringkan Ini pun durian. Durian dikeringkan sedap ni guys. Durian ke? Ni bukan, ni mango. Mango. Ini. Boleh kot. Durian yang dah dikeringkan. Kat Malaysia tak jumpa. Boleh ni, boleh rasa ni. Mau sang king. Kita try ni Kita try Try dan beli. Beli dan cuba. Sekejap. Cuba rasa durian ni harga dia kayangan juga ni. 3 ni RM50. Nanti saya rasa. Manis tak? Lemak manis. Lemak manis disukai ramai. Lemak berkrim. Memang berbaloi. Berbaloi. Bau dia kuat Makan. Ini acap rasa. Tapi dia macam basah. Pernah tengok tak orang makan durian bersembur, berabuk? Ya. Makan durian bersembur, berabuk kat sini je. Biasa makan elok lebih. Makan durian jangan bercakap, kau tidak bersembur. Nak apa lah. Grab. So, since kita ada 6 orang, choice yang ada van lah. Ambil van. Dah 12 minit boleh book van. Mak tunggu charge. Okay. Kita tunggu Grab. Dah, kalau booking.